Institut Koperasi Malaysia atau IKMA disaran mengoptimumkan peranan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM sebagai platform strategik bagi memperkukuh sumbangan sektor koperasi kepada ekonomi negara. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Muhammad Al-Amin berkata, langkah itu penting bagi memastikan lebih 16,000 koperasi di seluruh negara terus diperkasa dan berkembang sebagai penggerak ekonomi yang profesional serta berdaya saing. Menurut Datuk Muhammad, UKKM perlu berfungsi bukan hanya sebagai institusi akademik, malah sebagai pusat pembangunan bakat dan kepimpinan koperasi yang mampu melonjakkan martabat gerakan tersebut ke tahap lebih tinggi. Bagaimana untuk kita mengangkat martabat koperasi itu bukan hanya mewujudkan hanya institusi perniagaan semata-mata, tapi ianya akan mewujud sebuah koperasi yang lebih bertanggungjawab kepada negara kita, bagaimana kita boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Program Jom at Co-op Jelajah Platinum 2026 di Institut Koperasi Malaysia pada Khamis. Pada majlis sama, seramai 16 pelajar menerima tajaan beasiswa bagi pengajian diploma dan ijazah sarjana muda di institut berkenaan yang disediakan menerusi kerjasama Yayasan Bank Rakyat dan Tabung Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia dengan nilai keseluruhan mencecah 4.08 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun. Kerjasama antara Institut Koperasi Malaysia, Bank Rakyat dan SKM akan terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai pelapis kepimpinan koperasi yang kompeten dan berintegriti. UKKM turut memperkenalkan program Doctor of Business Administration bermula Februari ini. Ia diikuti program MBA secara dalam talian pada April bagi membolehkan kooperator meningkatkan profesionalisme tanpa meninggalkan tanggungjawab di lapangan. Menerusi program Jom at Co-op Jelajah Platinum 2026 pula, IKMA menyasarkan penganjuran 650 program latihan di seluruh negara tahun ini bagi memperluas bimbingan dan advokasi kepada jutaan anggota koperasi. Sempena ulang tahun ke-70 IKMA, institusi itu kini melangkah ke fasa baru dengan pendekatan lebih proaktif serta berteraskan pendigitalan dalam membimbing gerakan koperasi agar selari dengan keperluan keusahawanan sosial masa kini.